Before we go ahead, don't forget to click the subscribe button on my channel. Okey, kita hari ni flight pukul berapa? Pukul 8.45. 8.45 flight, lambat lagi gila lah. Kita pergi awal ni hari sebab beg banyak benar, tengok tu ha, duduk dalam beg ha. Kita nak ke Busan. Tapi kita transit dekat Vietnam. Kita transit dekat Ho Chi Minh. Kita naik flight daripada sini pergi ke Ho Chi Minh. Nanti daripada Ho Chi Minh baru kita pergi ke Busan. Pagi besok kita sampai Busan. Ciao. Okey. Kita naik flight daripada sini pergi ke Ho Chi Minh. Nanti daripada Ho Chi Minh baru kita pergi ke Busan. Pagi besok kita sampai Busan. Ciao. Okey. Jauh Itali gila. Oh, Itali gila. Cik polis tu tengok kau. Alhamdulillah dah sampai. Kita kejap lagi nak check in. Belum buka lagi gate apa untuk check in bag. Jadi tu lepak-lepak dulu lah. Tengok budak ni gemuk. Bag ni hak mini kerajaan. Oh, kerajaan punya ni. Anwar je beg. Bag Anwar. Belum flight lagi, dua orang ni dah bergaduh dah. Aduh, apa tak suruh dia berhenti? Apa tak suruh dia berhenti? Berapa minit lagi? Kejap lagi abang tengok. Tu dah buka belum? Alhamdulillah kita nak check in bag. Tapi ramainya orang, ya Allah. Penuh. Sebaik kita dah check in malam tadi. Cuma nak masukkan bag je. Tu nama tu. Jalan. Betul tu. Cik Tan nak tengok airport. Beginilah airport kita ya. Kita naik kat mana? Dah jom. Tak ada orang nak tak ada orang nak babai kita. Tak ada. Oh sian. Orang pun tak ada nak babai kita. Bye dik. Bye. Tak ada orang nak babai kita. Alhamdulillah, jom kita pergi gate C11. Kita naik train. Bayar itu train sudah okey ke? Ada train? Ada. Baik. Naikkan botol. Naikkan botol ni. Botol dah naik weh. Malah botol dah naik. Biasanya jarang. Mana train? Train tu lah mana? Tu ramai tunggu tu. Yang sana. Oh yo. Yelah. Habis nak ke sini buat apa? Tak ada, kalau pergi sana kalau boring kan boleh datang sini balik. Train dah elok. Jom kita naik train.
Merit. Muak kau hitam. Tapi jalan. Hero train jalan. Oi. Tobacco. Si 11 mana? Jangan salah, tengok betul-betul. Si 11 sana mah. Ada orang sesat dalam airport. Jalan tak tengok sign. Oh. Okey, kita dah boarding Ho Chi Minh Gate 11. Boarding time. Okey? Jangan fokus sangat. Okey. Engger. Ya lagi kita nak flight dah. Ramai betul ni, betul-betul full flight ni. Oh no. Zone 4 masuk. Zone 4. Apa pun tak nampak, gelap gelita kat luar. Kita nak tak lah. Brunei Malaysia Ban. Kalau kita ni kan Kuala Lumpur. dekat je lah. Dekat je. Oh, pendek tak? 15. Dekat je. Tak pakai minyak wangi man. Serius sama? Hai. Sangkut di tengah. Nam thành viên Liên minh hàng không SkyTeam xin kính chào quý khách. Dear passengers, welcome on board Vietnam Airlines, a member SkyTeam Alliance. Cơ trưởng Trần Vũ Thương, tiếp viên trưởng Nguyễn Thu Trâm và phi hành đoàn xin hân hạnh chào đón quý khách trên chiếc máy bay Airbus 321. Chiếc bay mang số hiệu QN 678 khởi hành từ Kuala Lumpur đi thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bay dự định đến sân bay quốc tế. Makan di atas awan. Sedap. Tengok belakang tu makan. Bapak kaki kecoh pada tadi. Cuk please. Cuk please. Lepas tu kita tak makan chicken, kita makan kitchen. Oh kitchen. Alhamdulillah kita selamat sampai dekat Ho Chi Minh. Kita nak tukar flight lagi satu pergi ke Busan. Suruhnya turun bas ramai-ramai. Hilang dah anak. Anak hilang. Hilang. Transfer. Kena cari toilet dulu lama. Okey, kita dah sampai Tan Son Nhat Airport. Nanti double confirm dek check balik. Tadi memang betul VN422.
Ya Allah. Punyalah ramai orang tadi. Kalau balik nanti dia ikut Hanoi, kalau macam ni memang terlepas flight dia. Check sekali lagi Confirm Busan. Oh, pukul 12.50. Tapi tulis dekat tiket tu pukul 12 dik. Kan? Sekarang pukul apa? Oi. Abah kena cek toilet sebenarnya ni. Kang ada yang kececeburan Kang. Mama tak nak beli batu jet ke? Ma, kopi ma, kopi. Mama got tension weh. Habis kau ingat sampai dekat gate apa pergi toilet lah. Kena tengok gate dulu. Oh, cari macam itu Mat. Dia angin. Mama kau tak nak dia tengok-tengok beca ke apa? Oh. Kahwin cangkul. Oh. 25. Get 25. Damn. Baru ingat reality tu. Mata nak tengok kopi ke apa ke? Dah beli kopi Vietnam. Dah sampai Vietnam tak nak beli kopi Vietnam ni. Kena tu ni. Tak ada masa lah nak fikir Vietnam. Oh. Ni yang abang nak beli ni. Tak ada masa lah nak fikir. Oh, tak ada masa. Ni bendera Vietnam Mat. Tak payah. Bendera. Apa boy? Hello. Memang hello. Kita beli boy. Balik aja lah doa ingat. Ya, mama suka kopi ni. Hanoi ada jual. My gosh. Bapak ramai Mat. Semua nak naik kereta api ke apa ni? Nak naik bas. Matilah nak kalau macam ni ramai. Aduh. Bukan ni ke? Bukan. Ni berdua. Sana. Dan tak ada orang tu. Sedap hati je. Yang tempat tak ada orang. Mak kau hitam. Oh, tandas mana? Tak ada. Tadi tunjuk ni tandas. Oh, depan tu tandas. Popok. Negeri apa ni? Negeri apakah ini? Jalan. Apa dah jadi dengan negeri ni? Habis. Kita dah nak boarding VN 422 Busan. Perut tak selesa weh. Pagi besok pukul 7 baru kita sampai Busan. Ha? Bas pendek ke? Pendek je bas ni, tak boleh panjang. Mana? Mama cakap abah comel. Bukan Shimel Ni lah. Ha? Busan lah. Mama tinggal. Dia adalah mana besar. Apa perasaan anda?
Bagi ruang lah kadang-kadang. Mama besar. Bagi ruang. Tak selesa bagi ruang. Mama tinggal. Tak boleh lah abah, dia tak selesa. Rendah sikit. Ambil tali tu. Dia tinggi sangat. Dia macam tak selesa. Dia kata. Sebab ketiak bau gila. Ha? Ketiak bau. Siapa? Mana tu? Cuba. Jom. Rio ni. Allah. 2.14 Pro 2.14 Pro berapa? Free and sunrise. Thank you. Hi. Fish 18. 18. Meremput. Meremput. Otot dah sakit, pinggang dah sakit, nak kentut tak lepas. Maunya kali gitu. Ya, lagi kita landing. Jangan kentut cukup-cukup. Kau ni angin kentut dah naik ke kepala dah ni. Cantik awan tu. Budak ni macam mata dah hilang. Gambar tengah main golf tu. Main golf. Main golf lah. Aku kena ambil main cari barang tak? Dia cek mata dia dalam tu ke? Dia mencuba lah. Dia cuba cek mata dia.
Alhamdulillah kita dah sampai. Kita nak turun je lagi. Tengok sejuk kat luar tu. Macam mata hilang. Mata jatuh. Jumpa tadi? Dah dapat dah. Pakai baju. Bye bye. Sabar. Okay. Oh, dia punya baju tu dah dalam beg tu. Kenapa saya tak ada? Abang dah tak ada. Apa dia? Apa dia gelak dah? Tegap je. No, we are family. Tahu naik bus pun saya turun. Jeju Jom.
Welcome to Busan. Alhamdulillah kita dah tukar terminal semua. Kita nak pergi naik train. Filem Busan? Apa filem Busan tu? Oh. Nak makan? Tak ada pun menengok. Okey, jom. Baru pukul 10. Oh. Usah pula boy. Apa dia abah cakap tadi kaki tak sejuk sangat. Kaki kurang. Tengah. Tak, baru lagi. Rasalah sikit dulu. Kan tak sejuk kok. Jom naik MRT. Sejuk. Kita nak naik tu, Dik. Ha? Kita nak naik tu. 6 tahun. Bukan itu ha. Masa tahun ini yo. Ui, ghostan balik Lucak. Tengok taksi dia, Dik. Plastik ni. Buat tangan dia perlu. Dik, taksi dia. Tak ada bunyi pun. Elektrik semua. Nak pergi mana tanya Mama. Mama dah expert Kota Busan. Pergi mana Mah? Tengok play lagi. Annyeonghaseyo. Hey. Kau jangan macam-macam. Midah. Midah. Carut. Game hey. Hai.
Kita dah check in, jom kita jalan-jalan. Jalan-jalan di kota Busan. Sana depan. Sini pun boleh. Dia depan sana. Jakarta. Ni. Sekejap lagi lah. Ha? Nak pergi Jakarta ke? Ha? Ha? Depan sana tu. Tu ha, dekat payung. Makan lapar ke? Awal lagi nak makan. Ni loteria. Dekat payung. Kan ada perkataan dekat tu. Hari ni hari Sabtu, besok hari Ahad, memang ramai lah sini. Tempat pelancong kan sini. Wah, tengok tu jauh-jauh buah rumah. Kan? Ada. Nak pergi Jakarta ke? Sekarang mau datang sini? Ha? Kan sekarang ni belum ada. Jom lah. Ha? Jalan jauh sikit. Ya. Wah, banyak persembahan. Ini persembahan masih segar ya, sebab memang kita yang jual kat sana pun daripada Malaysia juga. Daripada Korea. Bahai 5,000 banyak ni. Ma, 5,000 sebuntir mah. Mati makan ni. Oh, thank you. Oh, itu ikan apa tu boy? Lain macam lah boy. Ikan bujuk nama dia.
이런 거는 생으로 먹어도 돼. Tadi macam kat KL ni. Steady je kau. Banyak pohon camar kat sini. Ha? Oh. Ui, tak kepala lalu yang kau berak sudah. Oi. Loteria. Nanti nak beli tu apa? Semen tu RM5,000 lah. Ada 3. Murah lah. RM15 berapa puluh biji dalam tu. Tu pergi baik. Kan ni. Macam kena beli topi. Rasa macam nak beli je topi tu. Sejuk mat. RM22,000. Mana? Beli apa? Oh, malas bawa dia. Kau malam dia tutup. Iyalah, tapi malas nak bawa. Tengok dekat lote kan lah. Malam kan tu pergi lote. Tu kira pakai ya? Tak ada saya. Tak sedap. Dia tak beli apa-apa lagi. Apa? Betul. Mana? Nak beli tu. Belilah bapak. Tu kacang. Nak pergi mana dulu? Nak kedai make up dulu. Ni depan ni. Oh, ada apa dia? Tak, jalan je dulu. Ni yang kuih kacang famous belakang tu. Good day market. Dulu datang tu nak cari, nak masuk pasar ni lah, tapi tak jumpa. Rupanya belakang BIFF je. Wang ni jual barang untuk macam rumah banyak ni.
Oh. Watermelon. Lah. Oh. Oh, jom lah, jom lah. Jom. Ni tempat orang berniaga apa ni? Oh, tu canai. Oh, tu canai. Ini tempat mama kau boleh lah. Bako-bako ni, piuk-piuk. Tempat kita mana ada sini? Segala slice ada. Oh. Daripada besar sekecil. Buk Yong Kantong Market. Kenapa ada 2K? Apa? Buk Yong Kantong Market. Baik mah. Mati kotor kita. Ni baru tempat kita. Sayur-sayuran. Comel minyak Honda. Nak tak nak je Hon. Oh, dia makan je lebih aku nampak. Oh, apa tu? Apa tu? Oh boy, seluar tu cantik lah boy. Seluar cantik lah. Cantik apa? Wah, jom. Janganlah beli suara tebal. Mana? Tak muat dia. Cantik juga baju ni apa ada bulu. Wah, yogi kan? Wah. bulu 멋있네. Wah. 아빠 우리 집에 있던 거는 왜 아울렛에서 사? Oi. Abang dengar dia kat Cibai Hitam ni kau. Kan dah baru. Nanti tu. Dia lagi cantik kan kalau dia national juga. Nah lah, itu ori mah. Ya. Oh, cantik-cantik baju gila. Mana? Bulu tu? Kita tak tahu dia buat daripada bulu apa mah. Mana tahu ada bulu kemaluan. Beli baju tu kat sini lah bah tu. Nia tu. Nia. Ada tu. Nyamuk. Tak terberak agaknya. Dia kenakan jalan tu. Dia orang kau kejar nak pergi mana? Baju cantik. Oh yo. Wow. Dia datang
Cantiknya. Dia datang kita lari je. Dia bercakap pun makan-makan ni. Ma, Asu tu punya ni. Asu tu punya apron lawa betul lah, Ma. Apron. Ha. Oh, you. Cuba sendiri bang. 3 biji RM10 oh. Tak tahulah. Jadi. Jangan berhenti, jangan berhenti. Ni memang untuk jalan dia, bukan untuk berhenti. Tahu lah mau tolong pun penuh. Tolong pun penuh. Ni dapat makan dah mah, jangan masuk dah. Salah. Sesat ni kan ni, abang pernah sesat. Dek benda macam ni lah dulu abang sesat. Ya, mau curi kau. Ya. Oh, ada cendol lah mah. Mak cendol lah. Oi, laju tu mah. Apa? Pisang kaki mana? Tadi tu tobacco. Ni sepele kan? Itu kilo. Semua sayur banyak. Ada tu beli. Dia akan kering je. Ni mah buah ni tak nak. Assalamualaikum. Tak nak. Jaga. Berapa? How much? How much? Ni nak duduk situ, nak ambil gambar. Nak ambil gambar. Gambar dengan tu ha. Apa nak masuk tu je? Nak berenak sama dia lagi. Duduk dia buat cik je sini. Dia pandai tak makan duit. Oh ya, semua boleh Maggi ke? Ha? Apa tengok tak dia orang ambil Maggi aku? Ni ada daging. Tapi ni daging daripada Australia ni. Ni biasa makan daging. Yang tu ya, itu yang ada biasa makan yang halal tu. Tu Zua tu tengok on. Tak ada daging kan? Takkan Maggi plus coklat? Ramen.
Jom. Saya sabar. Angkat. Duit tabur tu. Orang pertama kali pegang duit. Tengok apa-apa tu. Berapa ribu tu? Kita guna duit siling tadi. Allah, pandai. Orang pada tukar duit boy dah. Duit besar dah tukar. Dia kan beli barang. Beli baju dia. Oh iyalah, orang dah ada, orang dah pandai. Harus siling. Betul. Betul. Panggil saya. Dia tak ni. Kalau beli ramen, masuk ni. Okey, tapi dia kat jangan memang. Tak, jangan makan kat sini. Tak. Dia cakap kat masa ni tak? Ya. Oh, dia buat apa ni? Ya, oh ya. Beli apa tak tahu? Nak belajar bahasa Korea malam kan? Belajar apa? Malam kan nak belajar bahasa Korea tapi nak tengok K-drama je. Nak buat video lah. Besok-besok. Kita lompat besok lah malam-malam. Kat pantai lah bang. Bawa tiang panjang ni. Macam ni lompat. Masuklah lubang tadi mampui. Saya Maggi, tak ada makan sayur dah. Ada. Busan. Dia busan. Busan. Dia ada. Wow, cantiknya. Wow. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. 안녕하세요. Nah, ini tak sedap. Dah sudah. Woi. Ya Allah. Kita pisang kan? Kau kat Malaysia, kat mana-mana nak marah je. Cus, sabar. Dan ni kita berada di Busan. Busan. Kita dekat daerah Nampung. Oh, apa yang nampak kita tengok tu? Mangkuk. Oh, ingat tak wig atas tu. Ada jual rampal palsu lah atas tu. Mama ingat apa yang kat situ? Mama ingat apa je dah jeduk lah. Dia jeje. Abah kau macam itu tengok teguk betul pun. Oh, dia tengok takut. Tu. Boleh selat-selat. Buat tu. Saya sengit. Parking. Tak nampak macam parking. Oh, parking tu. Yelah, ada P. P means parking. Tak ada TikTok lah. Ada opak. Alamak. Jangan cakap. Diam. Ni tiang ni mak. Oh, kedegar. Mana tak kita ngumpat. 9 ke? 4 kali 6 ah. Tinggi juga.